What's up guys, hari ni kita nak buat resepi soto ayam step by step, including ada bergedil, sambal kicap, semualah topping dia tu. First korang ambil 2 biji bawang besar, halia dengan lengkuas sebesar ibu jari dengan 5 ulas bawang putih. Korang blend semua ni. Tapi sebelum tu kita tumis rempah 4 sekawan, baru masukkan bahan tumisan tadi, tambahkan 2 batang serai dengan 5 sudu rempah soto. Boleh cari kat supermarket lah. Tumis sampai dia pecah minyak, baru masukkan isi dada ayam, and then korang masukkan air. Okay, masak kita punya ni. Tapi sebelum tu letak seasoning lah, garam, gula, sebut proses cukupnya. Bila ayam dah masak, boleh bawa keluar, and then korang carik-carikan dia, jadikan topping. Ok, kuah tu pula sambung masak sampai pekat cantik macam ni lah. Ok, next bergedil, korang ambil 10 biji potato, ubi kentang saiz kecil je, and then korang goreng sampai dia golden brown macam ni, kemudian boleh lenyekkan. Nak senang pakai lesung, lagi senang lah. Masukkan white pepper dengan garam secukupnya, sambung lagi tumbuk-tumbuk, baru masukkan daun sup dengan bawang goreng, and then korang buat dia dalam bentuk bola macam ni. Lepas tu penyekkan sikit, bagi bentuk macam ni, celupkan dalam telur, lepas tu goreng dalam minyak panas. Goreng ni sekejap je tau, sebab ubi tu dah masak. Kita nak bagi dia garing golden brown macam ni, and boleh akad siap kita punya bergedil. Ok, next korang ambil 5 ulas bawang putih, 10 cili padi merah, 10 cili padi hijau dengan 2 lada besar, lada merah lah, and then korang goreng sampai dia layu. Lepas tu boleh blend dengan kicap manis. Kicap manis letak lebih sikit baru sedap lah. And then masukkan gula dengan garam cukupnya. Lepas tu perahkan limau kasturi sikit, and then masukkan 1 sudu bawang goreng, and dapatlah sambal kicap yang pekat ni. Ok, next kita nak buat nasi impit. So kita guna ketupat mini nona ni. Yang ni memang aku banyak guna dalam masakan raya, sebab dia best tau. Dia padat and dia tak mudah lerai. So best buat makan pagi raya lah. And then untuk topping lagi, korang boleh goreng kacang tanah. Lepas tu goreng sekali dengan suhun. Suhun ni letak sikit-sikit tau, sebab dia akan mengembang macam tu. Risau tak muat periuk nanti. Lepas tu boleh letak tepi, and siap bolehlah kita platingkan kita punya bahan-bahan soto ni di pagi shower. Yang ni confirm, ni confirm akan laku keras. Korang boleh letakkan nasi impit, bergedil, kuah sup tadi, suhun, ayam, dan dah dicari-carikan. Lepas tu letakkan cili potong, daun sup, apa lagi, kacang tanah, bawang goreng, limau kasturi, sambal kicap. Sambal kicap ni wajib ada ya, baru dia sedap. Tapi bergedil tu korang kena buat lebih, yang tu confirm laku keras. Okay, so boleh try nanti. Selamat Hari Raya.